Nak pilih ahli politik atau wakil rakyat? Sebelum mula, kalau siapa-siapa belum tengok video ni, boleh tengok dekat profil saya. Ada beza ke antara ahli politik dan wakil rakyat? Rakyat sebenarnya nak pilih siapa? Ahli politik atau wakil rakyat? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Ramai orang anggap dua perkara ni sama. Sebenarnya tak semestinya sama. Ahli politik ialah seorang yang aktif dalam parti politik. Wakil rakyat ialah seorang yang diberi amanah oleh rakyat untuk mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Yang rakyat pilih semasa pilihan raya sebenarnya bukan profesion ahli politik, tetapi wakil rakyat. Masa pilihan raya, kita patut tanya, calon ni boleh selesaikan masalah kawasan aku atau tidak? Bukan tanya berapa lama calon ni dalam politik. Ramai orang juga anggap pilihan raya ialah pertandingan antara parti. Sebenarnya pilihan raya ialah proses rakyat memilih siapa yang akan membawa suara kita. Jangan lupa, rakyat is king. Kena ingat bahawa ahli politik ialah latar belakang seseorang. Wakil rakyat ialah amanah yang diberikan oleh rakyat. Tidak semua ahli politik menjadi wakil rakyat yang baik. Dan tidak semua wakil rakyat yang baik bermula sebagai ahli politik. Ramai orang kritik Parti Bersama kerana letak calon bukan orang politik di PRN Johor. Sekarang saya nak bagi tahu apa pembaharuan yang cuba dibawa oleh Parti Bersama. Pertama, daripada politik kerjaya kepada politik khidmat. Politik dilihat sebagai satu bentuk perkhidmatan, bukan laluan kerjaya sepanjang hayat. Kedua, daripada populariti kepada kompetensi. Penekanan diberi kepada kebolehan, integriti dan rekod, bukan semata-mata nama besar atau senioriti. Dan ketiga, daripada budaya parti kepada budaya rakyat. Calon dipilih kerana potensi menyelesaikan masalah rakyat, bukan kerana lama berada dalam parti. PRN Johor menjadi medan pertama Parti Bersama memperkenalkan pendekatan ini dan calon-calonnya kepada pengundi. Sebagai bangsa Johor, sepatutnya bangga kerana sejarah perubahan politik negara bermula dari Johor. Akhir sekali, masa depan Johor ditentukan oleh bangsa Johor. Gunakan hak mengundi dengan bijak dan pilih berdasarkan nilai, prestasi serta keupayaan yang anda percaya dapat membawa manfaat kepada semua. Politik ialah amanah, bukan kerjaya. Jawatan ialah tanggungjawab, bukan ganjaran. Ayuh Johor, ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.